Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Insyirah binti Zakaria. Nama saya Natasha binti Yaakob. Saya Humairah binti Muhammad Rozi. Kami akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu Dasar 5 dalam garis panduan ko-kurikulum. Pertama sekali, Dasar 5 ini berkaitan dengan penyertaan secara menyeluruh bagi semua pelajar dalam aktiviti ko-kurikulum. Maksudnya, setiap pelajar mesti terlibat dengan aktif dalam pelbagai aktiviti di luar bilik darjah seperti badan beruniform, kelab dan sukan permainan. Dasar 5 ini memastikan bahawa pelaksanaan ko-kurikulum di sekolah mestilah berasaskan prinsip penyertaan secara beramai-ramai tanpa ada unsur diskriminasi atau paksaan. Hal ini termaktub dalam Surat Perkeliling Ikhtisas yang bertarikh 16 November tahun 2000. Selain itu, prinsip ini juga menekankan bahawa setiap aktiviti yang dijalankan mestilah melibatkan semua pelajar tanpa sebarang bentuk diskriminasi atau paksaan. Dasar ini turut membantu meningkatkan perpaduan dan integrasi dalam kalangan pelajar. Penyertaan secara menyeluruh dalam aktiviti ko-kurikulum mempunyai beberapa matlamat. Matlamat pertama Dasar 5 ini ialah untuk memastikan semua murid terlibat secara aktif dan menyeluruh dalam aktiviti ko-kurikulum. Ini bermaksud setiap pelajar perlu menyertai sekurang-kurangnya satu badan beruniform, satu kelab persatuan dan satu sukan permainan. Melalui penglibatan ini, murid dapat mengembangkan potensi diri mereka serta kemahiran insaniah seperti sikap kepimpinan dan tanggungjawab. Dasar ini juga memastikan bahawa tiada pelajar yang akan ketinggalan atau tidak terlibat dalam sebarang bentuk aktiviti ko-kurikulum dalam pembangunan sahsiah diri di luar bilik darjah. Matlamat Dasar 5 yang kedua pula ialah untuk memupuk semangat perpaduan dan integrasi antara murid. Aktiviti ko-kurikulum selalunya mengumpulkan pelajar daripada pelbagai latar belakang, bangsa dan budaya untuk bekerjasama dalam satu pasukan. Jadi, melalui aktiviti seperti sukan, perkhemahan atau pertandingan, murid akan belajar untuk menghargai kepelbagaian dan mengamalkan semangat muhibbah. Hal ini penting bagi melahirkan pelajar yang bersatu padu dan menghormati antara satu sama lain, sejajar dengan matlamat pendidikan kebangsaan. Selain itu, dasar ini juga bertujuan melatih murid bekerjasama dalam kumpulan serta menghormati perbezaan pendapat dan peranan antara pelajar. Aktiviti ko-kurikulum seperti gotong royong, sukan atau projek kelab memberi peluang kepada murid untuk belajar bekerja dalam pasukan, bertolak ansur dan saling menghargai. Sikap ini semestinya dapat membentuk akhlak mulia dan kematangan sosial dalam kalangan para pelajar. Akhir sekali, Dasar 5 juga menyokong matlamat untuk menjadikan sekolah sebagai sebuah tempat pembentukan sahsiah dan perpaduan masyarakat. Apabila pelajar dari pelbagai kaum dan latar belakang bekerjasama dalam aktiviti yang sama, sekolah menjadi platform terbaik untuk memupuk nilai toleransi, hormat menghormati dan bertanggungjawab. Dengan cara ini, sekolah bukan sekadar tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga tempat untuk membina peribadi dan keharmonian masyarakat pelbagai kaum. Terima kasih kepada saudari Insyirah. Baiklah, saya akan teruskan dengan konsep pelaksanaan Dasar 5 ko-kurikulum. Yang pertama, prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa diskriminasi. Penyertaan beramai-ramai bermaksud setiap pelajar diberi peluang yang sama untuk melibatkan diri dalam kegiatan ko-kurikulum tanpa sebarang halangan seperti bangsa, agama, jantina atau latar belakang sosioekonomi. Ini adalah penting untuk memastikan semua pelajar mempunyai akses yang adil kepada manfaat yang diperoleh daripada kegiatan ko-kurikulum. Yang kedua, pelaksanaan tanpa paksaan. Pelaksanaan tanpa paksaan merangkumi keperluan fleksibiliti dan kebebasan memilih. Perluan fleksibiliti. Sekolah perlu menyediakan pelbagai jenis aktiviti ko-kurikulum yang merangkumi pelbagai bidang seperti sukan, kesenian, sains dan kemasyarakatan. Dengan ini, murid akan berpeluang untuk memilih aktiviti yang sesuai dengan minat dan kebolehan mereka. Kebebasan memilih pula ialah
Penyertaan dalam kegiatan kokurikulum haruslah berdasarkan minat dan kecenderungan pelajar, bukannya melalui paksaan. Ini akan memastikan pelajar lebih bersemangat dan bermotivasi untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang mereka minati. Konsep pelaksanaan dasar 5 yang ketiga ialah peningkatan perpaduan dan integrasi. Pertama, memupuk sikap kerjasama. Aktiviti kokurikulum yang melibatkan penyertaan ramai pelajar dapat membantu memupuk sikap kerjasama dan kebolehan untuk bekerja dalam kumpulan. Ini adalah penting untuk membentuk kemahiran sosial yang baik dalam diri pelajar. Kedua, mengatasi prejudis dan persepsi negatif. Melalui penyertaan dalam aktiviti yang melibatkan berbagai latar belakang pelajar, persepsi negatif dan prejudis terhadap kaum atau agama tertentu dapat dikurangkan. Ini membantu membina masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Seterusnya, saya akan menerangkan pula 3 jenis aktiviti kokurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan bahawa setiap pelajar wajib melibatkan diri dalam 3 aktiviti kokurikulum. Yang pertama, badan beruniform, kelab persatuan dan sukan permainan. Yang pertama, badan beruniform. Badan beruniform ini merupakan aktiviti yang memberi penekanan kepada aspek disiplin, kepimpinan, tanggungjawab serta semangat patriotisme. Contoh badan beruniform yang biasa di sekolah ialah pengakak, kadet remaja sekolah, Persatuan Bulan Sabit Merah dan Puteri Islam. Aktiviti dalam badan beruniform ini biasanya melibatkan latihan kawat kaki, aktiviti khidmat masyarakat, perkemahan dan kursus kepimpinan. Penyertaan dalam badan beruniform sangat penting bagi melahirkan pelajar yang berani, berdisiplin, berdikari dan bersedia untuk menghadapi cabaran dunia luar. Yang kedua, kelab atau persatuan. Kelab atau persatuan ini merupakan aktiviti yang lebih tertumpu kepada minat atau bidang akademik. Contohnya termasuklah kelab bahasa Melayu, Persatuan Sains dan Matematik, kelab fotografi atau kelab geografi. Dalam kelab atau persatuan ini, pelajar boleh menjalankan pelbagai aktiviti seperti bengkel, pertandingan, lawatan sambil belajar dan pembentangan. Penyertaan dalam kelab membolehkan pelajar mengasah bakat sambil membina keyakinan diri dan kemahiran berkomunikasi. Yang ketiga, sukan atau permainan. Sukan atau permainan ini memberi peluang kepada pelajar untuk terlibat dalam aktiviti fizikal yang sihat dan menyeronokkan. Antara contoh sukan yang popular di sekolah termasuklah bola sepak, bola jaring, badminton, bola tampar, hoki dan sepak takraw. Melalui penyertaan dalam sukan permainan ini, pelajar bukan sahaja dapat meningkatkan tahap kecergasan dan kesihatan fizikal, tetapi mereka dapat memupuk semangat kerja berpasukan, disiplin, kepimpinan dan ketahanan mental. Sukan juga menjadi platform untuk pelajar menyertai pertandingan di peringkat sekolah, daerah, negeri atau kebangsaan. Bagi kepentingan dasar 5 kokurikulum yang pertama ialah membangunkan potensi murid secara menyeluruh. Pelaksanaan aktiviti kokurikulum memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan potensi diri di luar bilik darjah. Melalui penyertaan dalam pelbagai bidang seperti sukan, kesenian, kelab akademik dan pasukan beruniform, murid dapat mengasah kemahiran yang tidak dapat diasah sepenuhnya melalui aktiviti akademik semata-mata. Kokurikulum membantu perkembangan jasmani, emosi, rohani dan juga intelek murid secara seimbang. Misalnya, aktiviti sukan memperkukuh aspek fizikal dan daya tahan mental, manakala penyertaan dalam kelab dan persatuan melatih murid berfikir secara kreatif serta bekerja secara terancang. Oleh itu, dasar ini amat penting dalam memastikan potensi setiap murid berkembang sepenuhnya dan tidak terhad kepada pencapaian akademik sahaja. Selain itu ialah membentuk nilai murni dan jati diri. Kokurikulum berperanan sebagai wadah utama dalam membentuk nilai-nilai murni dan jati diri dalam kalangan murid. Melalui pelibatan aktif dalam pelbagai aktiviti, murid dapat mengamalkan nilai seperti disiplin, tanggungjawab,
tolong-menolong, kerjasama dan hormat menghormati. Aktiviti seperti gotong royong, perkemahan dan program kebajikan membolehkan murid belajar menilai diri serta memahami kepentingan tanggungjawab terhadap masyarakat. Nilai-nilai ini membantu membina jati diri yang kukuh dan peribadi yang seimbang sejajar dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia dan berilmu. Oleh itu, dasar ini berperanan penting dalam melahirkan generasi yang beridentiti positif dan beretika tinggi. Seterusnya ialah melahirkan insan yang seimbang dan harmoni. Kepentingan ini melahirkan individu yang seimbang dan harmoni dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Dasar ini menekankan bahawa pendidikan tidak seharusnya tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi turut memberi perhatian kepada pembangunan sahsia dan kesejahteraan emosi. Melalui aktiviti kokurikulum, murid belajar menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi, berinteraksi dengan rakan-rakan daripada latar belakang yang berbeza dan mengawal emosi dengan matang. Aktiviti seperti kepimpinan pelajar atau pertandingan pasukan memupuk keyakinan diri dan kestabilan emosi yang penting bagi keseimbangan diri. Dengan itu, dasar ini membantu membentuk individu yang bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran tetapi juga peribadi matang dan mampu hidup secara harmoni dalam masyarakat. Di samping itu ialah meningkatkan semangat perpaduan dan integrasi nasional. Aktiviti kokurikulum turut berperanan besar dalam memupuk semangat perpaduan dan integrasi nasional dalam kalangan murid. Melalui penyertaan dalam aktiviti yang melibatkan murid daripada pelbagai kaum dan agama, mereka berpeluang untuk berinteraksi, bekerjasama serta memahami kepelbagaian budaya yang wujud di negara ini. Dasar ini memastikan setiap murid dapat menghargai perbezaan dan menanam semangat kebersamaan dalam mencapai matlamat yang sama. Sebagai contoh, dalam aktiviti pasukan beruniform atau pertandingan antara rumah sukan, murid belajar pentingnya toleransi, kerjasama dan komunikasi berkesan. Keadaan ini secara tidak langsung memperkukuh perpaduan nasional dan menjadi sekolah sebagai platform kecil untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu dan harmoni. Akhir sekali, kepentingan dasar 5 kokurikulum tak lain tak bukan ialah meningkatkan kemahiran kepimpinan dan komunikasi. Dasar ini juga penting dalam membina kemahiran kepimpinan dan komunikasi yang amat diperlukan dalam kehidupan masa hadapan. Melalui pelibatan aktif dalam aktiviti kokurikulum, murid berpeluang memegang jawatan seperti ketua pasukan, setiausaha atau pengarah program. Tanggungjawab ini mengasah kebolehan mereka dalam membuat keputusan, merancang aktiviti serta mengurus masa dengan baik. Dalam pada itu, penyertaan dalam pertandingan, persembahan dan kerja kumpulan membantu murid memperkukuh kemahiran komunikasi serta meningkatkan keyakinan diri. Semua pengalaman ini membentuk kemahiran insania yang menjadi nilai tambah apabila mereka melangkah ke alam pekerjaan atau kepimpinan kelak. Justru itu, dasar ini amat penting dalam melahirkan generasi yang berketerampilan, berwibawa dan bersedia menghadapi cabaran global. Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa dasar 5 kokurikulum merupakan dasar pendidikan yang digubal bagi memastikan semua murid mendapat peluang dan galakan yang sama untuk melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum secara menyeluruh. Dasar ini berperanan penting dalam mengukuhkan sistem pendidikan negara dengan menekankan kepentingan keseimbangan antara akademik dan bukan akademik. Ia bukan sekadar garis panduan pelaksanaan aktiviti luar bilik darjah, tetapi juga satu usaha strategik untuk membentuk generasi pelajar yang berkualiti, berdaya saing serta memiliki sahsiah dan kemahiran insaniah yang tinggi. Dasar 5 kokurikulum juga mencerminkan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Pelaksanaannya bukan sahaja membantu memupuk kompetensi individu, malah menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan berilmu. Justru, dasar ini wajar dikekalkan dan diperkasa agar sistem pendidikan negara terus melahirkan warga negara yang seimbang, berakhlak mulia dan mampu menyumbang kepada kemajuan negara.